Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Budaya membaca merupakan amalan mulia yang mampu melahirkan masyarakat berilmu, berfikiran matang dan berwawasan. Melalui pembacaan, kita dapat menambah pengetahuan, memperluas imajinasi serta mengambil iktibar daripada pelbagai kisah hidupan. Nama saya Zainah Alia Syafiah binti Zerul dan saya merupakan pelajar tingkatan 5 anak didik SMK Bandar Bitanggung. Pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah novel yang sangat menarik, iaitu Empayar, Hikayat Putera Tanpa Nama, karya Temeh Abdullah. Beliau merupakan penulis terkenal yang sering menghasilkan karya yang berunsurkan inspirasi dan syarat dengan nilai kehidupan. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan novel ini terlebih dahulu. Novel Empayar, Hikayat Putera Tanpa Nama diterbitkan oleh Iman Publication. Buku ini diterbitkan dalam bentuk novel fiksyen yang menggabungkan unsur pengembaraan, kepimpinan, peperangan dan pencarian identiti diri. Novel ini mengandungi ratusan muka surat yang dipenuhi jalan cerita yang tersusun. Novel ini mengenai Kulit buku ini juga direka dengan sangat kreatif serta mampu menarik minat pembaca untuk mengetahui isi kandungannya. Novel ini mengisahkan seorang putera yang tidak mengenali identitinya sendiri. Dia hidup tanpa nama dan terpaksa menempuh pelbagai cabaran demi mencari kebenaran tentang dirinya. Dalam perjalanan, dia berdepan dengan peperangan, pengkhianatan serta perebutan kuasa dalam sebuah empayar yang besar. Segala pengalaman tersebut menjadikannya seorang insan yang lebih matang, berani dan bijaksana. Apa yang menarik, novel ini bukan sekadar mengisahkan pengembaraan, malah turut memaparkan perjalanan mencari jati diri. Watak utama membuktikan bahawa nilai seseorang bukan terletak pada nama ataupun keturunan, sebaliknya pada usaha, keberanian serta akhlak yang mulia. Antara keistimewaan novel ini ialah jalan ceritanya yang penuh debaran dan membuatkan pembaca terus ingin mengetahui pengakhiran kisah tersebut. Selain itu, gaya penulisan Temeh Abdullah amat mudah difahami serta diselipkan dengan unsur nasihat dan motivasi. Bahasa yang digunakan juga indah dan mampu memberi kesan mendalam kepada pembaca. Novel ini juga syarat dengan nilai murni seperti keberanian, kesetiaan, pengorbanan dan kebijaksanaan. Kita diajar agar tidak mudah putus asa walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran hidup. Di samping itu, kita mestilah menghargai persahabatan dan sentiasa membuat keputusan dengan bijaksana. Tuntasnya, Empayar, Hikayat Putera Tanpa Nama merupakan sebuah novel yang sangat menarik dan sesuai dibaca terutamanya golongan remaja. Novel ini bukan sahaja menghiburkan, malah turut memberikan pelbagai pengalaman yang berguna kepada pembaca. Sekian, terima kasih.